are from grade 5. and in this video We Would like to share 10 interesting place at UiTM Pahang campus jaga planning. study here don't Miss, all on this one. let's check it out. Inilah tempat menarik kita, Perpustakaan Al-Bukhari. Jom kita tengok kat dalam. Inilah suasana dia. Tapi sebelum masuk, kita perlu sign ID student dekat kaunter. Dan inilah keadaan perpustakaan kita di tingkat 2. Sangat tenang. Kebanyakan student suka habiskan masa dekat library. Tasik merupakan salah satu tempat paling menarik dalam kampus. Terletak jauh daripada suasana sibuk di kampus, dikelilingi kawasan yang hijau yang buatkan suasana jadi lagi tenang dan nyaman. Tempat ni bukan sahaja cantik, tapi juga jadi tempat lepak yang popular dalam kalangan student dan staff. Ramai yang datang sini lepas kelas untuk tenangkan fikiran, borak-borak dengan kawan atau sekadar duduk tengok sunset. Memang tempat healing lah, senang cakap. Selain jadi tempat santai, Tasik ni juga bantu dalam sistem saliran kampus, kurangkan air bertakung apabila waktu hujan lebat. Sekarang, jom kita tengok tempat seterusnya, Kompleks Tok Gajah. Untuk pengetahuan semua, kawasan ni khas untuk pelajar perempuan je tau. Pelajar lelaki dilarang sama sekali. Di sini terdapat medan selera. Di dalam medan selera ni terdapat kedai runcit yang menyediakan barangan keperluan harian, makanan ringan dan banyak lagi. Dengan harga yang berpatutan tau. Pelajar boleh membeli manis-manisan sebab dekat sini ada kedai pencuci mulut. Pelajar juga boleh membeli makanan berat. Ada macam-macam jenis makanan yang berbeza dijual di setiap gerai. Setiap pelajar boleh menjamu selera di tempat duduk yang disediakan. Atau pelajar boleh je bungkus makanan lepas tu makan kat bilik terus. Seterusnya, kita ada IST. IST adalah tempat di mana kelas diadakan. Pagi-pagi, mesti kita akan rasa lapar kan? Kat sinilah tempat kita cari sarapan. IST ada banyak sangat bangunan. Antaranya Arjuna, Bidara, Cendana, Dahlia, Ezora dan Fimiana. Sini juga ada dewan kuliah tau. Dewan ini besar dan sejuk sangat. Dewan ini juga boleh muat lebih dari 2 kelas tau. So, bolehlah cari kawan baru. Lepas je habis kelas, memang lapar weh. Nasib baiklah ada jual macam-macam makanan dekat fast track ni. Selesai je kuliah, tunggu apa lagi? Cari makanlah dekat fast track ni. Kalau bosan makan seorang-seorang kat bilik tu, tengok tu, kan ada kerusi dengan meja. Bolehlah makan dekat situ dengan kawan-kawan sebelum kuliah. Wow, happynya. Baru dah boleh belajar dengan tenang. Perut pun dah kenyang. Kalau ada pelajar yang tak sihat, nak pergi mana Pergilah unit kesihatan. Unit kesihatan terbuka untuk semua pelajar dan staf-staf dekat sini. Dekat sini ada menyediakan perkhidmatan perubatan yang percuma untuk pelajar yang demam, cedera kecil dan lain-lain. Korang kena ingat tau, unit kesihatan ni buka hari Isnin sampai Khamis dari 8 pagi sampai 1 petang dan 2 petang sampai 5 petang. Tapi hari Jumaat dari 8 pagi sampai 12 tengah hari dan 2.45 petang sampai 5 petang. Dekat sini dilengkapi dengan bilik rundingan. Farmasi pun ada tau. Doktor dan jururawat dekat unit kesihatan ni sentiasa komited dengan memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk semua. Inilah Masjid Uwais. Bangunan pun menarik. Luas kan ruang dekat luar ni?
Sinilah tempat student akan belajar sebelum kelas start. Ni bahagian mahasiswa dan sini pula bahagian mahasiswi. Student juga boleh luangkan masa dengan membaca Al-Quran, hadis dan lain-lain. Tak lupa juga, mereka pun ada sediakan kain sembahyang. So, tak perlu panik kalau kita tak bawa. Mesti semua tertanya-tanya kan, kat mana Dewan Kayu ATM Jengka ni? Inilah Dewan Kayu ATM Jengka, Dewan Indah Segera ataupun panggil DIS je. Dewan ni bukan sekadar bangunan besar tau, tapi segala jenis aktiviti yang best dekat UiTM Jengka ni semua diadakan di sini, dari segi sukan, seminar sampai ke anugerah kecemerlangan. Pelajar UiTM Jengka memang suka sangat bergambar dekat depan DIS ni. Tengoklah kawasan dia, dah lah cantik. Weh, ni kalau post kat TikTok ni, confirm orang tertanya-tanya, UiTM mana ni? Cantik sangat. Wow, tengoklah tu. Parking pun banyak, luas. Tak perlulah parking jauh-jauh. Tepi DIS pun dah banyak parking kan? Tempat yang seterusnya adalah Ko-Opmat. Ko-Opmat ni dekat sangat dengan Kolej Tun Teja. Memang jadi tempat wajib pelajar cari barang keperluan. Macam ada alat tulis, barang rumah, makanan segera, snack pun ada. Pelajar tak payah susah keluar kampus. Harga barangan pun okey, barang pun berkualiti. Bukan tu saja, Ko-Opmat juga boleh ambil parcel. Pelajar hanya perlu isi borang dan tunggu giliran. Senang, cepat, jimat. Dan yang paling penting, di UiTM Jengka ni pun ada pusat sukan. Ada macam-macam jenis sukan boleh kita main, macam bola baling, futsal dan lain-lain untuk pelajar dan juga staf. Pelajar boleh datang bila-bila masa je kalau ada masa lapang. Tempat ni memang selalu digunakan untuk latihan, kejohanan dan macam-macam aktiviti lain. Sebab tu tempat ni jadi penting, sebab dia selalu menjadi pilihan untuk sukan yang teratur. Selain tu, kemudahan kat sini pun memang sesuai sangat-sangat, terutama untuk aktiviti yang melibatkan fizikal, macam tarik tali.